Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Okay, aku video berdoa arus hari ini. Saya sebenarnya sebelum ni ada dah buat video pasal berdoa arus kan. Ada komen yang saya nampak dalam video tu berdoa arus ni. Okay, saya nak cerita pasal berdoa arus lah. Berbaloi ke tak kita beli produk arus? Daripada saya pakai Azhar tu hari dengan pakai produk arus ni lah. Okey korang, jadi korang stay tune kat video ni sampai habis guys. Okey, video tu memanglah banyak yang cakap bila bawa produk arus ni tak berapa nak selesa kan. Memanglah sebab dia pakai leather frame kan. Sebab tu dia tahan. Kalau kita nak cari kereta yang tahan dan senang bawa dekat town, valley, nak pergi outstation pun, sebab badan aku besar, jadi itu agak rasa macam penat sikit bila bawa produk arus ni. Sebab dia agak sempit membandingkan dengan Innova. Tapi kalau bagi aku, orang yang berkeluarga besar kan, seperti anak-anak ramai, boleh je pakai produk arus ni. Memang sangat selesa. Minyak pun memang agak jimat lah membandingkan produk Toyota Innova. Bagi aku, produk arus memang berbaloi kalau kita pakai daripada Azhar lama tu. Azhar lama tukar ke produk arus. Sekarang produk arus pun banyak rebate sekarang saya tengok kan. Korang nak, kalau terfikir-fikir lagi, produk arus ni sangat berbaloi juga kalau kita nak ambil. Dia senang nak jaga produk arus ni. Korang tengok, banyaknya orang pakai produk arus kan. Sebab dia memang senang nak jaga daripada segi maintenance kan. Nak kata lembab tu, tak adalah terlampau lembab sebenarnya. Boleh je. Kalau nak motong tu tak payah nak kita nak beria tekan minyak tu kuat-kuat. Kita ada cara kita untuk kita tekan untuk kita memotong. Nanti aku tunjukkan dalam video ni. Stay tune. Bagi aku, produk arus ni kita bila bawa dekat jalan, dekat bandar ke dekat highway ke, memang confident lah bawa. Dia sebenarnya memang praktikal. Selama ni aku bawa produk Azhar yang lama tu, dia tak berapa nak praktikal. Dia cuma sebab dia meter dia tengah tu yang susah bagi aku. Bagi aku yang arus ni meter dah kat depan kan. Jadi pemanduan produk arus ni memang sangat confident bila kita bawa dekat atas jalan raya, lagi-lagi dekat highway ataupun dekat bandar. Memang sangat-sangat best bila bawa produk arus. Dia rasa ringan je sebenarnya bawa produk arus ni. Senang nak kenali. Sebab tu banyak orang-orang perempuan suka pakai produk arus. Sebab apa? Sebab dia tinggi daripada kereta biasa. Itu dah ada kelebihannya. Tapi ada orang dia suka rendahkan kereta ni. Jadi aku belum ada kesempatan untuk buat projek untuk kat kereta ni. Jadi aku tak buat lagi lah. Belum ada kemampuan. Wah. Okey, bila korang bawa produk arus ni, korang senang je nak parking sebenarnya. Sebab tu kereta ni tak terlalu lebar dan tak terlalu panjang sangat. Memang dia panjang, tapi dia tak terlalu panjang. Memang sangat praktikal bawa produk arus ni. Aku rasa memang berbaloi. Saya memang sangat berbaloi kalau korang ada pertimbang nak ambil arus ke, nak ambil kereta apa ke kan. Jadi arus pun sesuai sangat kalau korang ada pilihan untuk membeli produk arus. Jadi jangan fikir-fikir panjang lagi, korang boleh dia angkat produk arus. Senang nak parking guys. Dan dia ada kelebihan lampu auto. Masuk dia tempat gelap, lampu tu auto terbuka guys. Korang tak payah nak buka-buka lampu. Apa lagi nak beli kereta yang ni sekarang praktikal ada produk arus. Ada tempat Tashengo lagi, Smart Tag kan. Tak payah kau nak tambah-tambah duit nak beli local tag tu semua. Dah ada siap dah. Apa lagi kau nak ambil yang produk arus advance, leather seat. Jadi kau tengok senang nak parking. Hop. Alamak, tiba-tiba dah malam lah guys. Okay, sorry lah korang. Tadi aku cek Kalau cari parking, yalah ni kan awal Muharram, Tahun Baru Islam. Sebelum tu aku terlupa nak ucapkan selamat Tahun Baru Islam lah kepada korang yang tengok video aku ni. Lupalah guys kan, kalut sangat cek parking tadi. Aku lupa nak buat video masuk parking. Dah malam dah pun sebab aku pergi tengok wayang. Okay, kita sambung balik. Yelah, sekarang kan banyak mengadu diesel dah mahal, diesel bahan nak buat barang.
ini adalah satu kenderaan yang praktikal untuk bawa barang juga. Produk arus. Bila kereta ni penuh, memang rasa lagi sedap. Memang masa kosong ni kita rasa keras sebab dia pakai leather frame, guys. Okay. Dia memang kalau penuh kenderaan tu, aku nak bawa barang penuh dalam kereta ni, memang tak rasa sangat. Bila kita seorang dalam kereta, kalau kita bawa, memang kita rasa keras bumping. Itu memang aku tak nafikan lah. Tapi bila kenderaan ni penuh, memang best. Aku dah bawa barang tu hari pergi ke Kuantan. Aku lupa nak buat video lah kan. Memang best kereta ni sebenarnya. Bila aku pergi Kuantan tu hari, aku lupa nak buat video. Okay, tak apa. Jadi mana-mana nak cari, korang tengoklah keadaan luas. Nanti aku akan tunjukkan korang video arus kat belakang. Kalau kita bawa barang apa semua, memang sangat praktikal lah, guys. Okay. Jadi korang jangan rasa tak best bawa arus ni. Sebenarnya best je bawa arus ni. Kita rasa happy, kita rasa enjoy je bawa arus ni sebenarnya. Memang sangat enjoy bila kita memandu Pro 2 arus kan. Okey, tengok korang bawa dalam bandar kan, memang best sebenarnya sebab kita nampak tinggi kan. Kita kalau orang perempuan memang suka bawa arus ni daripada tinggi, guys. Jadi jangan tak agak sebenarnya. Aku pun dah tunjukkan cara kan. Kalau korang nak bawa Pro 2 arus ni, senang je nak memotong kan. Kau janganlah kat D je bila nak motong. Bila nak motong tolak kat 3. Dia punya ekor tu hilang. Nampak? Senang je kalau bawa arus ni. Bukannya kau orang nak kena biarkan kat D tu kau tekan minyak kuat-kuat. Memanglah itu yang menyebabkan rasa lembab. Tapi kalau kau rasa nak pick up tu, kau kena main gear lah. Pro 2 arus itu je. Kita kena main gear. Tak boleh 3, 2. Boleh sebab dia 1, 2, 3 lagi gear dia. Lagi best. Kalau naik genting memang best daripada Pro 2 arus ni. Beza dengan Pro 2 Azhar. Itu dia. Memang terbaik Pro 2 arus. Tak adanya rasa lemaunya naik bukit lah. Tu naik genting okey je. Best je. Mana ada lemau. Okey je. Sebab dia ada L2, gear 1, gear 2, gear 3. Kita boleh main dengan gear tu. Senang. Kita boleh main manual. Memang best Pro 2 arus ni. Minyak pun kau tak perlu nak isi sampai 200-300. Sekali isi 400 tak payah. Kalau isi RM70 ke 100 ke dah full, dah melimpah dah kalau di jalan. Memang puas hati. Isi minyak sekali 2 kali lah pergi balik. Kalau kau pergi Kuantan, aku isi sekali 2 kali. Mungkin balik tu kau top up RM50 je, cukup. Pergi 100, balik tambah RM50. Memang berbaloi, siap bersimpan untuk esokkannya hari ni lagi. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Boleh ambil Pro 2 arus. Memang berbaloi. Inilah dia Pro 2 arus. Memang sangat praktikal bila kita memandu Pro 2 arus. Ni sebelum aku balik rumah, pergi basuh dulu. Korang tengok barang. Seat ni kalau seat ni dilipat dan dalam tu tengok, dilipat, ujung tu dilipat. Korang tengok, kalau dilipat dia akan lagi besar ruang dia, boleh bawa barang. Ini pun akan dilipat. Inilah dia Pro 2 arus. Siapa cakap tak best? So, kalau di seat belakang pun boleh letak barang lagi. Ya. Memang sangat praktikal Pro 2 arus ni. Jadi kau nak tengok video saya ni, okay, saya ceritakan sedikit sebanyak berbaloi ke ambil Pro 2 arus. Memang boleh lah berbaloi. Memang sangat-sangat berbaloi. Saya tak nafikan, memang sangat-sangat berbaloi ambil Pro 2 arus, guys. Jangan ragu-ragu. Jangan fikir-fikir lagi. Boleh pakai Pro 2 arus ni. Kita nak bawa barang, memang sangat sesuai Pro 2 arus ni. Okay, memang sangat-sangat sesuai Pro 2 arus ni. Jadi korang tengok, saya akan sebelum balik saya akan cuci dulu dekat bawah rumah saya ni. Jadi tak kisahlah korang nak ambil beli baru ke, nak beli second hand ke. Sebab saya ni pun beli second je. Kereta saya dua-dua tu semua second hand. Daripada Azhar, Beza, Pro 2 Azhar lama tu kan, second hand. Toyota Innova pun second hand. Jadi arus ni pun saya ambil second hand. Tak kisah
Tapi korang boleh tengok lah tahun 2020 ke 2021 ke. Saya punya ni tahun 2019. Tengok colour dia memang sangat-sangat cantik lagi guys. Okay. Terima kasih kerana sudi menonton video aku yang ni. Kita jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.